Maksud apa tadi? Hutang habis dah. Dia masuk ibah ha? Baik, kita ambil 1352. Kali hibah, saya kira kita dah baca sikit dia punya mukadimah. Dan kita ambil rukun dan syarat anugerah ataupun hibah. 1352. Rukun dan syarat anugerah. Terdapat 3 rukun bagi anugerah hibah, iaitu 2 pihak yang berkontrak, sigah kontrak, dan barangan yang dianugerahkan. Setiap rukun ini perlu memenuhi syarat yang akan kami jelaskan selepas ini. Baik, dalam setiap daripada akad selalu kita akan dengar perkataan rukun dan juga syarat. Setiap sesuatu kebanyakannya mesti ada rukun dan syarat. Apa makna rukun dan syarat? Dalam sembahyang ada rukun, dalam beragama ada rukun, dalam jual beli ada rukun, dalam hutang ada rukun dia, dalam hibah ada rukun dia, dalam sewa menyewa ada rukun dia, apalagi dalam nikah kahwin ada rukun dia. Apa makna rukun? Rukun menurut ta'rif ulama usul iaitulah yalzamu min adamihil adam wa yalzamu min wujudihil wujud. Yalzamu min adamihil adam wa yalzamu min wujudihil wujud. Kalau ada dia adalah sesuatu itu, kalau tak ada dia tak adalah sesuatu itu. Itu namanya rukun. Contoh rukun sembahyang. Rukun sembahyang ada 13. Adanya rukun sembahyang daripada 1 sampai 13, maka jadilah perbuatan itu perbuatan sembahyang. Jadi dipanggil yalzamu min wujudihil wujud. Adanya sesuatu itu maka adalah dia. Yang dimaksudkan dengan sesuatu itu rukun. Mana cukupnya rukun itu maka adalah sesuatu itu. Kalau rukun sembahyang, sembahyanglah. Kalau rukun jual beli, jual belilah. Kalau rukun sewa menyewa, sewa menyewalah. Kalau rukun Islam, rukun Islamlah. Jadi adanya sesuatu maka adanya perkara itu maka adanya sesuatu. Contoh tadi adanya rukun 1 sampai 13 maka adalah solat. Wa yalzamu min adamihi adam. Dan kalau tak ada dia tak adalah sesuatu itu. Kalau rukun tu tak ada, kita sebut tentang sembahyang tadi. Kalaulah rukun sembahyang tak ada 13 rukun ni, ataupun salah satu di antara rukun itu hilang, maka tak jadilah perbuatan itu sembahyang. Contoh, seseorang dia berdiri betul menghadap kiblat, angkat takbir Allahu Akbar. Kemudian dia pun baca Fatihah, habis Fatihah dia rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud sampailah tahiyat akhir. Kemudian dia pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tak perbuatan itu solat, jadi tak perbuatan itu perbuatan sembahyang. Belum lagi kita lihat dan ukur apakah cukup rukun ataupun tidak. Kalau rukunnya perbuatan itu pasti tak dapat tidak jadi perbuatan sembahyang. Tapi kalau perbuatan itu rukunnya tak cukup, ada perbuatan diri, rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat, bagi salam, tapi satu rukun tak ada, apa dia? Niat tak ada, maka dia tak jadi perbuatan itu perbuatan sembahyang. Tapi kalau dia buat daripada 1 sampai 13 semua dia buat, tak tinggal satu pun, perbuatan itu pasti jadi sembahyang. Itu yang dimaksudkan dengan kalam ulama, wa huwa
yalzamu min wujudil wujud. Apa yang barang adanya, wajib adanya sesuatu itu. Adanya rukun, maka jadi wajib adanya sembahyang itu. Buat 13 rukun, satu orang berdiri, dia niat, dia angkat takbir sampai tahiyat, mesti perbuatan itu perbuatan sembahyang. Itu adanya rukun, adanya sesuatu. Dan kalau tak ada rukun, tak jadi sesuatu itu. Contoh, kita bagi contoh yang lain. Orang buat umrah. Berapa rukun umrah? Ada 5 rukun. Hilang salah satu daripada rukun, maka tak jadi umrah dia. Katalah, dia bila sampai di miqat, naik kapal terbang, sampai di miqat, dia tak niat. Sampai dekat Jeddah, dia pun naik bas, kemudian masuk ke Mekah, tengok orang tawaf, dia pun tawaf, tengok orang sa'i, dia pun sa'i, tengok orang cukur rambut, dia pun cukur rambut. Sah tak umrah dia? Jadi tak pergerakan dan perbuatannya itu perbuatan umrah? Belum lagi. Tengok rukun cukup ataupun tidak. Kalau cukup rukun, dia niat, dia tawaf, dia sa'i, bercukur, kemudian ikut tertib, maka sah umrah dia. Tapi kalau dia buat yang 4, tawaf, sa'i, cukur, tertib, tapi niat dia tak buat, maka tak sah umrah dia. Begitu juga dengan rukun kahwin. Rukun kahwin ada berapa tuan-tuan puan? Tak ingat dah, lama dah kahwin. Kan? Ingat ada 5 rukun. Ingatlah 5, suami, isteri, saksi, akad dan juga suami, isteri, suami, isteri, saksi, kemudian wali dan juga akad. Yang ingat boleh menikah lagi lah. Suami, isteri, saksi, wali dan akad. Mudah ringkasnya tuan-tuan, ingat dalam kepala. Siswa, SISWA, suami. Nak ingat tak ingat? Kena ingat kan. Bukan untuk kita lah, untuk anak-anak kita nanti. Kan nanti pesan ke anak, nanti nak kahwin, nak nikah nanti ni, ingat ini. Kalau Tok Imam tanya, kadang-kadang itu Imam tanya, tahu dah, ingat dah, tapi bila nak jawab tu jadi kementar kan, kadang-kadang tak ingat. Jadi ingat siswa, S suami, I isteri, S saksi, W wali, A akad. Ini 5 rukun. Tak ada salah satu daripada 5 rukun ini, maka tak jadi kahwin. Kalau ada 5 rukun ni, ada suami, ada isteri, ada ada saksi, ada wali, ada akad, secara otomatik maka perbuatan itu jadi kahwin. Contoh jual beli. Berapa rukun jual beli? Ada 3 rukun jual beli, kan? Pertama, penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang dijual beli. Yang ketiganya akad. Ini 3 rukun jual beli. Tak ada salah satu di antara 3 rukun, maka tak sah jual beli. Adanya 3 ni, ada pembeli, ada penjual, kemudian adanya akad, adanya barang, otomatik maka barang itu jadi jual beli. Perbuatan itu jadi jual beli. Itu namanya rukun. Saya ulang, apa makna rukun? Barang yang adanya sesuatu itu. Tak adanya dia, maka tak jadi sesuatu itu. Satu. Yang kedua, syarat. Apa makna syarat? Syarat ini, kata ulama, man wa huwa ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud. Maknanya, kalau tak ada dia, tak adalah sesuatu itu. Tapi kalau adanya dia, belum tentu ada sesuatu itu. Itu syarat. Bezanya kat mana? Beza dia dengan rukun. Kalau rukun ada dia, adalah sesuatu itu. Tak ada dia, tak adalah sesuatu itu. Manakala syarat, kalau tak ada dia, tak adalah sesuatu itu. Tapi kalau adanya dia, belum tentu sesuatu itu ada. Saya bagi contoh. Syarat sah sembahyang. Apa syarat sah sembahyang? Rukun sembahyang yang 13 tadi itu. Ada dia, maka jadi sembahyang. Kalau tak ada dia, tak jadi sembahyang. Kalau syarat sah sembahyang, salah satu di antaranya adalah berwuduk. Apa maksud syarat tadi itu? Apa takrif dia? Apa definisi dia? Tak adanya dia, tak adalah sesuatu itu. Adanya dia, belum tentu adanya sesuatu itu. Contoh tadi, syarat sah sembahyang berwuduk. Wuduk ini syarat atau rukun sembahyang? Syarat. Sebab adanya wuduk belum tentu adanya solat.
Tapi kalau tak adanya wudu, tak jadi solat. Kan? Kadang-kadang orang ambil wudu bila lepas daripada sembahyang Isyak. Sebelum tidur pukul 10.30, pukul 11 dia ambil wudu. Apakah bila adanya wudu pasti adanya sembahyang? Tak. Tapi kalau nak sembahyang mesti kena ada wudu. Satu. Contoh yang lain, syarat sah sembahyang di antaranya adalah dukhulul waqti, masuk waktu. Kalau tak masuk waktu, yakni tak adanya syarat, maka tak sah sembahyang. Masuk, katalah nak sembahyang zuhur, pukul apa nak sembahyang zuhur? Pukul 12.30. Sah tak? Tak sah. Apa pasal tak sah? Syaratnya belum wujud. Apa dia? Masuk waktu. Tapi kalau masuk waktu, apakah pasti adanya sembahyang? Belum. Kan? Ada orang yang berapa kali waktu dah masuk tapi tak pernah dia sembahyang. Contoh, kita contoh yang lain, bab jual beli. Syarat rukun jual beli dia ada 3. Kita ambil rukun yang pertama, penjual dan juga pembeli. Sekarang ada rukun, penjual ada, pembeli ada. Dan dalam rukun itu ada syarat dia, syarat sah si penjual dan syarat sah si pembeli. Kalau ada penjual tapi dia tak layak kerana tak cukup syarat, tak jadi jual beli. Kalau adanya pembeli tapi tak cukup syarat sebagai pembeli, tidak melayakkan dia menjadi seorang pembeli, maka tak sah jual beli. Saya ambil contoh. Syarat sah sebagai seorang penjual dan pembeli, mestilah di antaranya baligh, waras, baligh, cukup umur. Dalam mazhab kita, selagi budak tu belum baligh, maka budak tu tak boleh jual beli. Nak beli aiskrim, nak beli kopok, nak beli apa lagi, nak beli nasi lemak, nak beli air oren, nak beli zela lemak nenek ni tak boleh beli. Pasal apa? Pasal syarat dalam mazhab Syafi'i, penjual dan pembeli mestilah, syarat dia mestilah baligh. Awak baligh sampai umur. Umur apa? Kadang-kadang 13, kadang-kadang 15, umur yang paling panjang 15. Itu dalam mazhab kita. Tapi kita tak sebut tentang mazhab lah. Cuma itu salah satu di antara syarat yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Tapi hari ini kita tak ikutlah mazhab tu. Kita ikut mazhab yang lain yang mengatakan boleh asalkan budak tu sudah mumayyiz. Bila mumayyiz? Umur 7 tahun dan ke atas. Jadi itu syarat. Adanya syarat belum tentu adanya perbuatan itu. Contoh, dia dah dewasa, dah balik. Apakah setiap orang yang balik mesti ada jual beli? Belum. Tapi nak jual beli mesti kena ada syarat dia. Apa dia? Mesti umurnya umur balik. Ini dalam mazhab kita. Nampak beza antara rukun dan juga syarat. Saya ulang, apa makna rukun? Adanya dia, adanya sesuatu itu. Tak adanya dia, tak ada sesuatu itu. Adanya rukun, maka jadilah sembahyang. Tak adanya rukun, tak jadi sembahyang. Adanya rukun, jadilah jual beli. Tak adanya rukun, tak jadi jual beli. Adanya rukun, sah hibah, beri, yang kita akan bincangkan nanti. Tak sah, tak cukup rukun hibah, maka dah jadi hibah. Syarat apa pula mana syarat? Tak adanya syarat, maka tak adanya sesuatu itu. Tak adanya syarat sembahyang, tak sahnya syarat sembahyang itu tak sah. Tapi adanya syarat sah sembahyang, wudu ada, masa waktu ada, belum tentu adanya sembahyang. Jual beli, apa syarat dia? Mestilah waras. Adanya waras, budak yang waras belum tentu dia menjadi penjual dan pembeli. Tapi nak jadi penjual dan pembeli, mesti orang yang waras. Begitu juga dengan hibah. Hibah ada syarat yang nanti kita akan sebutkan. Cukup syarat, maka belum tentu jadi hibah. Tapi kalau nak menghibah dan nak menerima hibah, mestilah orang yang cukup syarat. Baik. Jadi rukun dan syarat hibah itu ada 3, iaitu 2 pihak yang berkontrak, sigah kontrak, dan barangan yang dianugerahkan. Setiap rukun ini perlu memenuhi syarat-syarat yang akan kami jelaskan. Setiap daripada rukun. Rukun yang pertama, apa dia? Mesti ada syarat dia, sah untuk hibah, menerima dan memberi. Dan yang kedua, mestilah layak. Dan yang kedua, barang itu yang dihibahkan nanti apakah ada syarat atau tidak? Mesti. Mana boleh kita menghibah sesuka hati walaupun ada barang ni, saya nak hadiahkan kepada kamu dengan barang ni. Belum tentu boleh dan belum tentu tak boleh. Kalau cukup syarat, maka sah dan berlakulah hibah. Begitu juga yang ketiga, mesti ada akadnya. Cukup pemilik kepada barangan yang dianugerahkan.
Sekarang kita nak hibah, nak anugerahkan, nak hadiahkan handphone kepada seseorang, mestilah kita pemilik barang tersebut. Satu. Yang kedua, mestilah layak untuk memberi sumbangan. Siapakah yang layak? Iaitulah dalam mazhab kita, seorang itu mestilah dia baligh dan bukan orang yang hartanya disekat. Kan kita dah sebutkan bahawa ada di antara orang yang hartanya disekat, di antaranya orang yang nak meninggal dah. Orang yang sakit nak meninggal. Katalah dia sakit dah 5 tahun dah sakit, lama dah sakit. Dan dalam tempoh 5 tahun sakit ni banyak harta dia yang disedekahkan. Pasal dia duit banyak, walaupun sakit tak bekerja, tapi duit masuk daripada hasil rumah sewa dia, ada syarikat dia. Jadi tiap-tiap bulan masuk 50,000, 50,000, 50,000. Masuk dia keluarkan 50,000. Masuk 50 dia sedekahkan 30. Masuk tiap-tiap bulan dia sedekahkan 30. Masuk sebulan 50 dia sedekahkan 30. Contoh, dalam tempoh 5 tahun dia sakit, sah ataupun tidak hibah dia? Sah hibah dia. Kecuali setelah doktor mengesahkan, doktor kata Pak Syik ni dia tak boleh hidup lama dah. 5 tahun lepas dia masih boleh hidup lama lagi. Doktor kata ni tak ada masalah, dia hanya sakit tapi sakit panjang lah. Nak meninggal ke abah aku ni? Dia kata belum lagi, abah aku belum meninggal lagi lah. Maka lepas pergi dah buat check up banyak kali, akhir sekali yang terakhir doktor kata abah korang ni tak lama dah. Paling-paling lama pun besok dia meninggal lah. Atau paling-paling lama pun 3-4 hari dia meninggal lah. Jadi setelah doktor mengesahkan dia sakit yang boleh membawa kepada maut, maka pada waktu itu dia hartanya disekat. Dia tak boleh lagi nak hibah sesuka hati. Kecuali sikit-sikit bolehlah dia teringin beli okok sebatang umpamanya. Boleh tak kalau tak mati minta okok sebatang? Jadi itu sikit tak ada masalah. Tapi kalau dihibahkan dapat 50,000, dia hibahkan 30,000 saat dia sakit yang nak meninggal, maka tak boleh, bahkan ini tidak layak untuk hibah. Baik. Dan sebahagian ulama mengatakan bahawa budak yang, apakah budak ini boleh memberi hibah ataupun tidak? Anak kita dia dapat duit raya. Dia kata abah ni, abang nak hadiahkan ke abah ni duit raya. Ataupun dia ambil duit dia letak dalam tabung masjid. Ataupun mana dia boleh tak untuk menghibah? Maka ulama terbahagi kepada 3. Yang pertamanya, jadi kita ambil 3 lah, 3 step. Yang pertamanya, kalaulah seandainya perkara itu menguntungkan dia, maka dia boleh. Contoh apa dia? Dia menerima hibah, boleh. Walaupun budak belum memayis, boleh. Berapa budak umur tu, umur baru, kan anak kita kan raya kita bawa, dia baru umur 3-4 bulan. Orang bagi duit, boleh tak boleh? Boleh. Tapi budak tu pula kita ambil duit dia, kita pergi sedekah, tak boleh. Yang contoh, yang pertama, kalaulah duit ataupun kalau perbuatan itu menguntungkan dia, maka sah dia boleh terima. Contohnya menerima hadiah, menerima sedekah. Walaupun dia belum memayis, maka tetap sah kalau perkara itu menguntungkan dia. Yang kedua, kalaulah seandainya perkara itu merugikan dia, maka tidak sah. Contoh apa merugikan dia? Sedekah. Rugi dunia lah, maksudnya bila dia sedekah tu duitnya habis. Maka pemberian budak ataupun kanak-kanak yang merugikan dia, maka perbuatan itu tidak sah. Kanak-kanak umurnya 2-3 tahun, dia pergi sedekah dengan duit yang dia ada, tak sah sedekah. Dia boleh terima tapi tak boleh sedekah. Pasal apa terima boleh, nak sedekah tak boleh? Pasal terima menguntungkan dia, sedekah merugikan dia. Jadi sedekah tak boleh, manakala menerima sedekah boleh. Dan yang ketiga, kalaulah sesuatu perbuatan itu tidak menentu, mungkin untung, mungkin rugi, maka dia terbergantung kepada izin wali dia. Contoh, jual beli. Budak dia jual beli, katalah dia meniaga. Berapa umur dia? Katalah 5 tahun, 6 tahun.
dia kecil lagi. Maka oleh kerana dia menjadi penjual ataupun pembeli, dia kadang-kadang menguntungkan dia, kadang-kadang merugikan dia. Dia jual barang, kita sebagai peniaga, kadang-kadang kita untung, kadang-kadang rugi. Jadi tak menentu untung dan ruginya. Maka oleh kerana perbuatan itu tidak menentu untung dan ruginya, maka dia bergantung kepada izin wali dia. Kalau walinya izinkan untuk jual beli, maka sahlah. Tapi kalau walinya tidak sah, tidak mengizinkan jual beli, maka tak sah jual beli itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, izin tak izin, kalau dia belum balik, confirm tak sah. Tuan-tuan Syafi'i ke ataupun Hanafi ataupun Wahabi. Jadi mana-mana tak kisah, yang penting ajaran Islam mana yang mudah bagi kita. Kalau kita pure Syafi'i, tuan-tuan kita, anak-anak kita tak boleh jual beli. Kalau kita pure kata aku takkan ikut mazhab yang lain, malahkan hanya Syafi'i. Tuan-tuan, anak kita nak belanja kat sekolah pun tak boleh. Pasal apa? Kata Imam Nawawi, memang dalam mazhab kami budak yang belum balik, sorry, tak boleh jual beli. Jadi terpaksa kita mengikut kepada mazhab yang lain kerana keperluan kita pada hari ini. Walaupun sudah ada mutaakhir ini, sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i yang berpegang dengan pandangan mengatakan boleh, asalkan yang pertama budak tu dah mumayyiz. Mumayyiz ni umur 7 tahun dan ke atas. Apa sebab kena 7 tahun? Sebab Nabi minta kita sebagai mak ayah suruh anak solat umur apa? Umur 7 tahun. Jadi 7 tahun ni diukur sebagai umur mumayyiz. Jadi sah budak tu jual beli, yang pertama mestilah mumayyiz, dan yang kedua mestilah dengan izin wali dia, dan yang ketiga mestilah barang-barang yang remeh. Maksudnya kalau cakap beli nasi lemak, beli aiskrim, beli jajan, itu tak ada masalah. Tapi kalaulah dia sebagai penjual, apa yang dijual umur baru 10 tahun, apa dijual? Dijual kereta umpamanya. Dia apa yang dibeli rumah umpamanya, maka tak sah. Apa sebab tak sah? Pasal barang tu harganya mahal. Jadi kalau cukup 3 syarat ni, walaupun dari sebahagian dalam mazhab Syafi'i mengatakan sah. Yang penting yang pertama sudah mumayyiz, yang kedua dengan izin walinya, dan yang ketiga mestilah barang yang bukan mahal. Mahal ni berapa? Katalah 50 dan ke atas, ya, takat 5, 10 ringgit, 5 ringgit, itu masih dalam harga yang murah. Baik, rukun yang pertama, dua pihak yang memeterai, kita sebut dah syarat-syarat dia tadi, mestilah pemilik barang, yang kedua layak untuk memberi sumbangan, dan yang ketiga mempunyai kuasa penuh untuk menggunakan harta. Kalaulah seandainya barang tu kita sewakan, kita tak pemilik penuh kepada barang tersebut. Jadi kalaulah kita sudah menjadi pemilik penuh kepada barang itu, maka barulah kita boleh menghibah dan menyedekah dan menganugerahkan barang tersebut. Dengan ini tidak sah menganugerahkan sesuatu yang bukan miliknya. Satu, anugerah oleh kanak-kanak dan orang gila juga tidak sah, kerana mereka tidak layak untuk memberi sumbangan dan tidak mempunyai kuasa hak milik selain ia hanya memudaratkan. Jadi budak nak sedekah tak boleh. Atas dasar ini juga, penjaga mereka tidak berhak memberikan barangan mereka sebagai anugerah kepada sesiapa bagi pihak mereka pun tak boleh. Kita ambil 2 anak, kita sedekahkan kat siapa? Sedekahkan kat diri sendiri. Ini kerana sumbangan ini tidak mempunyai apa-apa keuntungan berbentuk kebendaan. Jadi kita sebutkan tadi, kalaulah benda itu menguntungkan budak tu, walaupun belum mumayyiz, sah kontrak itu. Contoh, menerima sedekah. Anak kita umur baru 2 bulan. Boleh tak sah tak dia terima sedekah? Sah tak dia terima menerima hibah? Sah kerana menguntungkan dia. Tapi kalau dia sedekah, umurnya 2 tahun, 3 tahun, dia sedekah, umurnya 5 tahun, dia sedekah, maka tak sah kerana merugikan dia dari sudut kebendaan. Dengan itu anugerah ini hanya memudaratkan dan ia tidak boleh dilakukan oleh penjaga kerana kuasa jagaan mereka terbatas dalam perkara yang membawa kebaikan kepada orang-orang yang berada di bawah jagaan mereka. Jadi harta orang yang kita jaga, katalah dia anak yatim masih kecil kan, maka kita tak boleh gunakan untuk sedekah. Tapi untuk niagakan, kalau niagakan lain, niagakan pasal dia mungkin untung mungkin rugi.
Tapi kalau merugikan dia dari sudut kebendaan, yakni sedekah ataupun hibah, maka tak boleh. Tapi kalau kita wali ataupun penjaga kepada budak, kita menerima hibah mewakili kepada budak itu, maka tak ada masalah. Jadi maknanya budak-budak, kalau dia datang, katalah budak tu datang bawa duit, bawa RM100, makcik, saya nak hadiahkan ke makcik RM100, jangan ambil, tak sah. Kalau kita ambil juga, kita cantik budak ni, dia bukan tahu dia ingat RM1 kot, kita pun ambil, kita pun beli makanan. Maka makanan yang kita makan, makanan yang haram. Pasal apa? Pasal dia budak, maka dia tidak layak, dia tidak ada kelayakan untuk memberi ataupun hibah. Begitu juga dengan orang gila. Orang gila dia duit banyak kan, dia gila, dia baru gila. Tak kira baru atau lama gila, kalau dia dalam orang yang tidak waras, maka apa yang tiba-tiba dia sedekah, PA, ni aku ada ni motor ni dah lama dah, aku nak sedekah kat engkau ni, ambil lah. Apa motor dia, motor besar tu, dulu beli yang 40,000, kau ambil lah. Dia terencat akalnya, maka boleh tak kita terima? Tak boleh, tak sah. Pasal dia tak sah. Kita boleh terima, tapi tengoklah siapa yang bagi. Kalau yang bagi tu orang yang bukan layak untuk memberi, maka tak sah, tak boleh kita ambil. Ataupun kita sebutkan tadi, satu orang yang sakit nak meninggal, dia nak mati dah, kawan kita lah contoh, dia nak mati dah. Kita pun pergi jumpa dia, "Mat, engkau ni umur tak panjang dah, kan? Aku kawan kau, seorang kawan yang hidup semati sentiasa bersama dengan kau. Duit kau banyak." Mula dah. Duit kau banyak, apa kata kalau setengah tu kau bagi kat aku? Kan kereta kau ni, kau buat surat lah, kata kau nak bagi kat aku. Kan duit kau sekarang ni banyak dah, dalam almari pun banyak kan, yang tak terpakai. Dan kalau kau nak pakai pun tak dah lah, seminggu lagi kau meninggal lah alamatnya. Maka apa kata kalau duit tu kau bagi kat aku? Ambil lah Mat, aku pun dah, aku kata macam tu, aku pun tak ada rasa nak hidup lagi dah. Kau ambil lah apa yang ada, kau ambil lah semua. Kita pun ambil. Orang dia bersabit, dah dia bagi, aku ambil lah. Dah, tak sah. Pasal apa? Dia sakit yang nak meninggal, maka tidak berkelayakan untuk menganugerahkan. Tapi kalau dia terima boleh, kan? Mat, kau nak meninggal lah, sebelum kau nak meninggal, ada tak apa-apa permintaan kau? Aku nak makan KFC, nak makan Pizza Hut. Boleh, dia boleh menerima hibah. Pasal apa? Dia orang yang tidak berkelayakan, hanya memberi yang merugikan dia. Tapi kalau menguntungkan dia, maka tak ada masalah. Anugerah ini juga tidak boleh diberikan kepada orang yang dihalang daripada menggunakan harta, seperti orang yang kurang akal ataupun orang yang muflis. Jadi orang yang kurang akal dan orang yang muflis, pasal apa? Kalau berikan harta kepada mereka, akan rosak dan binasa harta itu. Dia orang yang muflis ataupun orang yang pemboros. Orang yang pemboros, kita tak boleh bagi pasal hartanya kita sekat. Dia ada harta, bukan tak ada harta, dia ada harta, tapi hartanya kita sekat. Macam mana kalau kita bagi, dia tak boleh menggunakan harta? Jadi orang-orang yang al-hajiz, orang-orang yang hartanya dihalang, seperti orang yang kurang akal dan muflis, maka tak boleh kita berikan. Tidak boleh diberikan oleh orang yang dihalang daripada menggunakan harta. Mereka seperti orang yang berakal dan muflis. Disebutkan tadi, anugerah tidak boleh diberikan, bukan tidak boleh menerima, tidak boleh diberikan yang kita sebutkan tadi, seperti kanak-kanak dan juga kepada orang-orang yang al-hajzu, orang-orang yang dihalang menggunakan harta, seperti orang yang sakit nak mati, maka harta tak boleh disedekahkan daripada mereka. Mereka tak boleh bagi. Tapi orang yang boros tadi kita sebutkan, dia juga tak boleh menerima. Kenapa? Kalau bagi juga harta akan rosak. Tapi kalau berikan kepada orang-orang yang boleh menggunakan harta dengan baik, ibarat contoh kita bagi kepada orang yang kita tahu akan menggunakan harta itu kepada tempat yang haram. Contoh, kita tahu dia ni pembunuh, maka kita sedekahkan kepadanya pisau. Boleh tak? Haram bin haram, bahkan jual pun tak boleh, apatah lagi kalau kita bagi. Dia datang kata, saya nak tak puas hati dengan satu orang, saya nak beli pistol nak timbang orang, jual pun tak boleh, apatah lagi kalau kita bagi. Sementara penerima anugerah pula hanya perlu memenuhi satu syarat, iaitu berkelayakan untuk menerima hak milik anugerah tersebut. Dengan ini,
Anugerah boleh diterima oleh semua manusia yang dilahirkan, termasuklah orang yang bukan mukallaf seperti kanak-kanak dan orang gila. Walau bagaimanapun penjaga mereka akan menerima anugerah tersebut bagi pihak mereka. Dengan ini tidak sah anugerah diberikan kepada janin kerana ia tidak mempunyai kuasa untuk menentukan hak miliknya. Tidak sah anugerah diberikan kepada janin, yakni benda yang masih belum hidup, masih belum keluar. Jadi yang dalam perut ni duit nanti ni bagilah ke anak engkau, belum lagi jadi hak kepada si janin kerana ia tidak mempunyai kuasa untuk menentukan hak milik. Dan yang kedua, rukun hibah yang kedua, iaitulah sirah kontrak penawaran dan persetujuan. Contoh penawaran ijab ialah pemberi berkata, saya anugerahkan kepada anda, saya pindahkan kepada anda, saya serahkan hak milik barangan ini kepada anda tanpa sebarang bayaran, saya berikan ini kepada anda. Ini contoh-contoh kata-kata hibah. Begitu juga dengan ungkapan saya berikan anda makanan ini. Maknanya kenapa dia perlu kepada sirah? Kerana pemberian ini tuan-tuan banyak. Ada yang berbentuk sedekah, ada yang berbentuk wakaf, ada yang berbentuk hibah, ada yang berbentuk pinjam, ada yang. Jadi sekarang kalau kita bagi saja tak sebut ini pinjamkah? Contohlah contoh. Teman, kau ambillah motor aku ni. Sekarang kau bagi ke, bagi terus ke, bagi pinjam ke, atau apa maksud kau? Maka sebab itu ulama menetapkan perlu ada tanda-tanda dan alamat menandakan sesuatu itu untuk ini. Pemberian ini untuk hibah, pemberian ini untuk pinjaman. Perlu ada penjelasannya. Kalau hanya bagi tanpa ada mengucapkan sesuatu, maka tak sah perbuatan itu, sama ada pinjaman ataupun sama ada hibah ataupun pemberian. Begitu juga dengan ungkapan saya memberikan anda makanan ini. Dia sebenarnya tuan-tuan, dia terletak kepada huruf. Kalaulah perbuatan itu sudah jelas mengatakan pinjam, pinjamlah. Macam orang katalah, kita jemput orang ramai, kawan-kawan datang ke rumah. Kita pun kata masuklah, jangan malu-malu, buatlah macam rumah sendiri. Faham tak apa maksud dia? Faham, mana jangan segan-segan makanlah apa yang ada. Kalau betul buat macam rumah sendiri, sampai dalam bilik kita masuk, kan? Almari dalam baju dalam tu semua kita pakai, atau masuk dalam bilik ada barang kemas kita. Dah tuan rumah kata buatlah macam rumah sendiri, kita pun masuk dalam bilik dia, kita pun boleh rambah pula rumah yang baru, kan katil yang baru. Dah maksud huruf apa dia? Kalau masuklah rumah ni, buatlah macam rumah sendiri, maknanya janganlah segan-segan, orang jamu makanlah. Apa huruf kata? Begitu juga dengan bagi. Walaupun kita faham cara pemberian yang ringan-ringan ini, walaupun kadang-kadang tidak disertakan dengan ucapan nah ambil aku hibah, tapi orang faham ini bagilah maknanya. Kalau RM1 itu bukan pinjamlah, RM1 itu maknanya bagi. Tapi kalau nah aku ambil, kita tengok kan kawan kita, contoh kawan kita, bang saya ni duit tak ada, kan, saya dah lama tak makan, kita pun bagi nah ambil lah ni, duit ada RM50. Sekarang uruf kata bagi RM50 ini pinjam ataupun bagi terus, RM50 ini besar, kan? Maknanya ini hutang, nanti ada bayar. Tapi kalau kita anggap uruf mengatakan ia adalah sedekah ataupun hibah, maka dia terpakai kepada hibah. Macam yang kita pernah sebutkan tentang pinjam dan hutang. Seorang yang nak pinjam duit, sebenarnya pinjam duit tak ada manfaat dan tak ada kebaikan pun orang yang pinjam duit. Tapi perkataan yang selalu kita gunakan adalah pinjam. Yang sebenar dan hakikatnya duit bukan pinjam, duit adalah hutang. Sebab apa beza hutang dan pinjam? Hutang kita bayar balik, ganti dia. Manakala pinjam, kita kena bayar ain dia, zat tersebut. Macam contoh handphone, yang saya pinjam, saya kena pulang handphone yang sama. Tak boleh handphone yang berlainan walaupun harga yang sama. Tapi duit kita takkan pulang zat yang sama. Duit ini masuk zat yang sama, ada nombor siri, kena pulang siri yang sama. Aku bagi kau duit RM10 yang ni, so kau pulangkan balik duit yang ni. Jadi apa manfaat kalau pinjam duit? Kita pinjam, simpan, tak boleh pasal esok nak kena pulang yang ni balik. Apa tu yang kau pinjam tadi tu? Tak ada manfaat yang kau boleh ambil. Jadi duit adalah hutang
yang kita pakai duit dia, dia bagi kita sekeping 100 yang color purple tu, kita dah guna, dah makan, dah segala macam. Lepas 2-3 hari kita pulang ganti dia nilai yang sama. Kita ganti 10 keping, dah RM1 tu ambil. Walaupun perkataan kita menggunakan sebagai pinjam, tapi ulama kata apa uruf kata kalau duit ni pinjam atau hutang. Walaupun kata kita pinjam, tapi sebenarnya dia bukan pinjam. Dia tidak terpakai kepada hukum pinjam. So, kalau kita kena pinjam, wajib kita pulang ain yang sama. Kalau kita pulangkan ganti dia, maknanya kita berusaha. Pasal apa? Kita telah memulangkan yang lain. Jadi, walaupun biasa manusia mengatakan ataupun menyebut perkataan pinjam, tetapi yang terpakai pada waktu itu adalah uruf, kebiasaan masyarakat mengamalkan duit ini pinjam ataupun hutang. Kalau hutang maka terus kerana hutang walaupun kita menggunakan perkataan pinjam sekalipun. Begitu juga dengan hibah. Kalaupun kadang-kadang hibah kita tak sebut pun kan. Kita kan hibah kadang-kadang orang bos selut dalam poket dia sebut tak? Ni saya sedekah tak? Jalan-jalan dia bos dalam poket, dia belah. Kan? Sebab tu kalau kami waktu di Syria dulu, waktu mengaji di Syria, bulan puasa kami suka pakai baju Melayu. Baju Melayu ni poket banyak. Jubah ni poket dah banyak. Kalau boleh poket atas ni dua-dua pun nak berbuh dua. Pasal apa orang Arab ni lepas habis sembahyang dia bangun, dia ambil dia buh dalam poket. Dia tak sebut ni saya bagi, tak sebut pun. Jalan-jalan dia bagi buh dalam poket. Kan? Kadang dia kadang kita tak rasa tengok balik dah ada duit dalam poket kita. Itu hibah lah. Kan hibah kan? Jadi dia tak sebut, jadi uruf mengatakan itu adalah pemberian. Ataupun apakah kita memikirkan ini mungkin dia letak duit, mungkin dia bagi pinjam je kot, kan? Dan nak kena pulang balik. Tak adalah huruf kata macam tu, dah letak dalam poket tak sebut apa, tu maknanya adalah bagi. Macam kita handphone, kau nak pakai handphone ke? Adalah ambil lah. Ambil tu mana ambil terus ke pinjam? Kita pinjam lah. Kan kereta ni aku ada kereta, kau kebetulan kereta kau masuk bengkel, ambil lah, pakailah kereta aku. Pakai terus ke pakai pinjam? Kereta kan huruf kata pinjam lah, tak ada lah nak bagi kereta terus. Tambah kereta pula kereta BMW contohnya kan. Baik, syarat sirah kita buka musuh sebelah. Jadi disebut tadi juga akad daripada pemberi, dia kata nah aku bagi. Maka si penjual si penerima mesti dia kata qabil tu aku terima. Macam jual belilah. Jual beli mesti dia kata okey saya jual ya, maka pembeli kata saya beli ya. Sekarang ucapan tu masih kedengaran ataupun tidak? Tak ada dah dengar kan? Walaupun asal itu merupakan rukun dalam, itu syarat sah dalam jual beli, mesti ada sirahnya, aku jual dan aku beli. Tapi sekarang tak dengar dah. Bila tak dengar, sah tak jual beli? Tak sah lah, pasal tak sempurna syarat dalam rukun sirah tadi itu. Jadi di sinilah kata ulama, sekarang dah makin canggih. Jual beli pun sekarang, kalau kita beli air kotak, bawa duit jatuh air kotak kan. Kita beli sekedih ke, top up pun ada dah macam tu kan. Jadi maknanya sekarang bahkan kata ulama, seakan-akan perkataan itu macam cakap yang kosong, tak ada main-main. Aku jual beli aiskrim, aku jual aku beli macam kenapa nak kena cakap macam tu? Sebagai ulama mempertikaikan, dia kata sekarang ni kalau benda-benda yang remeh ni tak payahlah ucap-ucap macam tu. Jadi lepas habis saya beli gula sekilo, saya jual. Datang lagi saya terlupalah saya nak beli beras pula jenuh kawan tu, jenis kawan tu pula jenis sengau pula. Ya kan, dah penjual pun sengau, pembeli pun sengau. Jadi maknanya perkataan itu sebagai ulama kata tak baik cakap lah. Begitu juga dengan hibah. Jadi sekarang kalau benda yang kecil-kecil, kalau nak terima tak payah kata aku terima pun tak ada masalah. Sebab kadang-kadang ada orang yang was-was. Baru di situ orang was, baru ni saya balik umrah, baru balik 2 hari lepas. Ada jemaah kita yang dia punya was-was tu tahap gaban tu. Dia punya kasut tu, boleh bayang tak, dia pergi tonyoh dia punya tapak tu. Sebab dia kata tanah haram tak boleh keluar walaupun sebutir. Jadi dia masalahnya dia dah tonyoh dah, dia dah basuh dah kasut dia tu.
Jadi ada juga dia kata dia seketul-ketul tu. Jadi ustaz macam mana nak buat? Saya kata potong je lah tapak kasut tu. Tu saya bagi tahu lah kat dia. Saya kata taklah sampai macam tu. Memang tanah dalam tanah haram kita tak boleh bawa keluar. Tanah halal pula kita makruh bawa masuk dalam tanah haram. Yang masuk tak boleh bawa keluar ni kita yang pergi ambil dia. Kita yang pergi ambil dia, bawa dalam plastik, bawa balik, tanam pokok bunga. Confirm tubuh. Tak, tanah tu sama. Yang dimaksudkan tak boleh kita ambil dia, kita sengaja ambil, kita bawa balik, tu haram. Tapi kalau lekat dekat kasut, perlu tu kita ketuk, tak payah ketuk lah. Kadang-kadang orang sampai nak kena ketuk, nak kena tonyoh. Tak tonyoh alamak, kena tinggallah kasut dia ni. Akhirnya tinggal kasut tu. Walaupun saya bagi tahu dah, saya kata tak ada masalah. Saya jamin insyaAllah. Akhir dia tak sedap, dia beli juga kasut baru. Kasut yang lama tu ditinggalkan. Atas bas daripada Mekah nak balik duduk dalam bah bawa kasut. Tak ada orang macam tu. Jadi kalau pun dia beli kasut baru, kasut yang lama tinggal pasal apa? Ada 3-4 butir tanah haram. Pakai kasut yang baru, pijak tanah tak? Pijak tanah. Ni atas bah ada tak tanah haram? Ada. Agak-agak bila kita boleh pakai kasut macam tu? Jadi masalah tak orang yang was-was? Masalah tu. Jadi yang kata tak boleh tu kalau kita ambil dan bawa balik. Kalau takak lekat, saya kata lekat kat kasut, lekat dekat kita punya celah telinga dia jenuh lah kita nak pergi tonyoh. Lekat dekat kita punya beg kan, kadang-kadang kita bawa angin kuat, dia terbangkan habuk kena kat beg kita. Tayar bas yang lalu di tanah haram kemudian dia keluar ke tanah halal. Ini semua tu nak kira tu. Payah nak kira. Jadi saya kata tak ada masalah. Yang masalah bila kita sengaja ambil dan kita bawa keluar. Begitu juga dengan hibah. Kan? Kadang-kadang ada orang yang was-was, dia takut saya terlupalah nak kata aku terima. Dan orang bagi bola pakai, aku tak kata aku terima. Jadi boleh tak guna duit ni? Jadi Islam taklah sampai syadid ataupun keras seperti itu. Jadi huruf kata boleh, silakan. Baik. Syarat sirah kontrak yang pertama, penawaran dan persetujuan ijab dan kabul mestilah berkesinambungan. Aku sedekahkan, aku terima, mestilah sekali. Tak boleh aku bagi besok okey dah, aku terima, terima kasih lah. Ini kalau kita nak ada akad lah. Kalau tak ada akad tak ada masalah. Yang kedua, tidak bersyarat. Contohnya pemberi berkata, jika Zaid datang, saya akan anugerahkan baju ini kepada anda. Ini kerana anugerah adalah satu penyerahan hak milik. Sementara penyerahan hak milik tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak tentu wujud atau tidak. Dengan itu tidak sah penawaran tersebut. Jadi dia kata, kalau ada Zaid datang barulah aku nak bagi. Tapi kalau dia tak ada, aku tak bagilah. Maknanya akad tu tak jadi. Kalaupun Zaid datang nanti, dia tak perlu bagi. Maknanya itu kira akad yang kosong, akad yang tak perlu dipakai. Yang ketiga, tidak bertempoh. Contoh, pemberi berkata, saya menganugerahkan buku ini kepada anda selama sebulan atau setahun. Ini kerana syarat ini bercanggah dengan implikasi kontrak, iaitu pemindahan hak milik penuh yang berkuasa serta-merta. Jadi kalau kita letak tempoh ni, saya berikan kepada kamu kereta ini hanya untuk sebulan. Tak boleh, itu hanya pinjam. Tapi kalau untuk hibah, maka tak boleh hibah bertempoh. Kerana masuk hibah, yang pertama penyerahan serta-merta. Yang kita sebutkan, kalau hibah ni tak tunggu sampai mati. Nah, masih hidup itulah kita kena bagi. Dan yang kedua, bila sebut hibah di penyerahan penuh, dia tak boleh separuh saja. Maksud penyerahan penuh, bila dah bagi itu, sekarang hak milik penuh si orang yang menerima. Orang yang memberi tak ada lagi hak pada barang tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan masuk pertemuan akan datang umrah dan rukbah. Apakah maksud umrah, apakah maksud rukbah? Jenis hibah, jenis jenis perkataan hibah yang akan digunakan dengan umrah dan ukbah dan rukbah. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada soalan ke? Saya kira tak ada soalan lah. Macam biasa lah. Tadi tu hanya bagi cukup syarat je. Jadi saya kira cukup lah saya tu dulu.
untuk kita melayani, mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan jelas kepada kita salah satu cabang daripada ilmu Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sama dalam bentuk memberi dan menerima jelas-jelas dia benda yang halal dan tidaklah kita bertanggungjawab besok di hadapan Allah.